di sebalik pemilihan bunga raya sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Dalam tahun 1958, Kementerian Pertanian telah mengemukakan 7 jenis bunga untuk dipilih sebagai bunga kebangsaan. Satu kajian telah dijalankan oleh Jabatan Penerangan untuk mendapatkan reaksi orang ramai. Hasil kajian tersebut mendapati bahawa penduduk pantai timur memilih bunga mawar, manakala penduduk pantai barat memilih bunga meloh. Setelah dibincangkan semula, pada 28 Julai 1960, kerajaan telah mengisytiharkan bunga raya mirah atau nama botaninya Hibiscus rosa sinensis sebagai bunga kebangsaan Malaysia. Pemilihan ini adalah berdasarkan faktor ianya dikenali di seluruh negara dengan nama yang sama, iaitu bunga raya. Bunga raya mudah hidup dan sentiasa berbunga di negara ini. Warna mirahnya sangat menyerlah melambangkan keberanian. Bunga raya memiliki 5 kelopak besar sebagai simbol perpaduan dan bersesuaian dengan 5 prinsip rukun negara. Selain itu, bunga raya juga belum menjadi bunga kebangsaan bagi mana-mana negara.